Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fiddin. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang kedua anjuran surau Jannatul Firdaus Putrajaya menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 12 ya. Masih lagi bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Jadi selain daripada bid'ah ni, tajuk bab dalam kitab ini mutakhir ini, bid'ah juga jadi tajuk filem. Jadi katanya meletup tajuk filem ni di Malaysia dan juga di Indonesia dapat view yang tinggi. Tapi dia letak sebiji je lah, bid'ah. Saya pun tak menonton, cuma masuklah potongan-potongan pendek daripada filem tersebut dan juga ada komen-komen tentang filem tersebut. Sepertinya jelas filem itu menggambarkan bid'ah yang ditakrifkan oleh sebahagian ulama sebagai ma uhdisa mimma la aslalahu fi syari'ati yadullu alaihi. Satu perkara baharu yang diadakan yang tidak ada asal dalam syariat yang menjadi dalil. Asal itu pun maksudnya dalil. Kerana contoh ya yang sempat saya tengok dalam potongan pendek dalam 2-3 minit ya, dimasuk dalam Facebook dan sebagainya, adalah orang yang mengaku sebagai tuan guru tu, dia bagi tahu kepada murid-murid perempuan dia, oleh kerana dia ni dah sebab seumpama ayah, maka tak ada masalah lah untuk murid-murid perempuan ni buka niqab. Niqab tu masih okey lagi, masih ada perbincangan. Tapi sepertinya oleh kerana dah dianggap sebagai ayah, dah tak ada lagi batasan yang bukan mahram. Ini bid'ah. Tidak ada dalil menunjukkan demikian. Boleh
kita menganggap guru sebagai ayah daripada sudut memuliakan. Boleh. Seumpama kita memuliakan ayah kandung kita, kita juga memuliakan guru kita. Kerana masing-masing ada jasa. Itu boleh. Memang ada dalil menunjukkan kita itu perlu memuliakan para alim ulama. Lebih-lebih lagi yang berjasa mengajar kita. Tapi tidak ada dalil menunjukkan bahawa kalau begitu, memang dia dah jadi macam ayah kandung. Dah tak ada batasan auratnya itu dah berbeza. Ataupun kalau meninggal dunia dapat pewarisan harta misalnya. Tak ada macam itu. Jadi bid'ah yang dicerita dalam filem tu diistilahkan sebagai bid'ah sahaja oleh sebagian ulama kerana mereka menyempitkan makna bid'ah itu hanya pada yang tidak disokong oleh dalil. Kalau ada dalil walaupun baru mereka tak bagi bid'ah. Ataupun dinamakan sebagai bid'ah yang sayyi'ah dolalah oleh golongan ulama yang mentakrifkan bid'ah itu benda yang tak berlaku zaman Nabi. Fi'lu ma lam yuhad fi asli Rasulullah SAW, perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Nabi SAW terus dinamakan bid'ah. Lalu oleh kerana yang tidak dilakukan oleh Nabi di zaman Nabi SAW itu ada yang bercanggah dengan syariat dan ada yang tidak bercanggah dengan syariat, maka ulama kumpulan yang ini mereka membahagikan bid'ah tu dengan dua nama. Ya. Satu namanya bid'ah yang hasanah, baik. Macam mana boleh jadi bid'ah hasanah? Jadi bid'ah sebab baru. Kan dia dah takrif bid'ah tu benda yang tak berlaku zaman Nabi. Dan benda ni memang tak berlaku zaman Nabi. So memang nama dia bid'ah. Habis dah bid'ah kenapa pula hasanah? Hasanah kan baik. Baik sebab tak bercanggah dengan syariat. Selari dengan sunnah. Selari dengan ajaran Nabi SAW. Sebaliknya, apabila dikaji, perkara baharu itu didapati bercanggah dengan syariat. Melanggar hukum misalnya. Bercanggah dengan ajaran Nabi SAW, maka diistilahkan sebagai bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang buruk. Ataupun bid'ah yang dolalah. Bid'ah yang sesat. Jadi itu sebenarnya kesimpulan daripada kuliah kita yang lalu. Iaitu perbezaan di kalangan para ulama hanya pada penetapan istilah saja. Kalau kita kata khilaf, maknanya khilaf lafzi, bukan khilaf hakiki. Kedua-dua kumpulan ulama ni bersetuju semata-mata baharu tidak berarti haram. Ya, semata-mata tak ada zaman Nabi bukanlah kata terus automatik haram, tidak. Kena tengok dalil dulu. Kalau tak disokong oleh dalil, baru kita larang. Cuma yang dilarang tu sebagai ulama namakan bid'ah sahaja, sebagai ulama katakan bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau disokong oleh dalil, yang itu boleh buat. Walaupun baru, tapi ada dalil yang menyokong, yang itu boleh buat. Tidak dinamakan bid'ah langsung oleh sebagian ulama dan dinamakan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama yang lain. Jadi sepakat, tidak semua perkara baharu dilarang. Yang dilarang hanya yang bercanggah dengan syariat, yang bercanggah dengan dalil. Baik, timbul persoalan. Macam mana boleh ada bid'ah hasanah? Sedangkan dalam hadis Nabi SAW bagi dia bersabda, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah, perkara baharu itu adalah merupakan kesesatan. Macam mana boleh ada bid'ah hasanah? Baik, pertama kita kena faham bahawa kalimah kullu dalam hadis itu tidak bermakna semua. Itu nanti kita akan terangkan, ya. Kenapa boleh jadi kullu tidak bermakna semua. Sekarang kita nak fokus di buku surat 12 ini. Bila para ulama menerima adanya bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, mereka bukan buat demikian sesuka hati, tidak. Ya, jangan kita mudah berburuk sangka, ni ulama lah pandai-pandai ni. Nabi dah kata bid'ah semua sesat. Ulama ya pandai-pandai kata ada bid'ah hasanah. Kamu nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Mana ada soalan macam tu? Jelas ikut Nabi. Tak ada nak ikut Nabi ke nak ikut siapa, tak ada. Tak ada pilihan macam tu. Jelas ikut Nabi. Tapi yang berlaku bukan percanggahan antara Nabi SAW dan ulama. Sehingga kamu nak kata ikut Nabi ke ikut ulama. Tidak. Percanggahan berlaku adalah pada kefahaman para ulama terhadap arahan ajaran Nabi dan juga kefahaman kamu terhadap ajaran dan arahan Nabi. Itu berlaku percanggahan.
Jadi nak ikut kefahaman ulama ke, nak ikut kefahaman kamu sendiri? Itu persoalan dia. Ya, jangan terpedaya dengan nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i. Habis Imam Syafi'i ikut siapa agak-agak? Imam Syafi'i ketika berfatwa ikut siapa? Jelas ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi cara Imam Syafi'i memahami dalil tidak sama sebagaimana difahami oleh ulama lain dalam isu-isu tertentu, dan juga mungkin tidak sama dengan apa yang kamu faham. Jadi ada dalil sebenarnya. Bukan ulama suka-suka kata ada bidah hasanah, tidak. Soalan, apakah dalil adanya bidah hasanah? Iaitu daripada ayat suci Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga daripada asar, perkataan dan juga perbuatan sahabat Nabi. Ini semua menunjukkan adanya perkara baharu yang baik. Nak namakan bidah hasanah ke, tak nak namakan bidah hasanah, itu nombor 2. Dia ada kaedah disebut la musyahata fil istilah. Tak ada keperluan untuk berbalah semata-mata nak menetapkan istilah. Kita akan jadi macam budak-budak. Budak-budak kadang istilah pun dia berbalah. Saya ingat masa saya form 1, dia di Malay College, yang datang kat situ tu, duduk di situ tu daripada seluruh negeri, termasuk Sabah Sarawak ada wakil. Sabah ada 2 orang, Sarawak ada 2 orang. Batch saya pada masa tu. Tingkatan 1, 82. Negeri lain lagi ramai lah. Kelantan ada beberapa orang, Terengganu ada beberapa orang. Jadi bila masuk form 1 ni, kadang-kadang kita ambil masa nak menyesuaikan diri. Sebab orang Kedah style dia, orang Terengganu style dia, orang Kelantan ada style dia, orang Johor ada style dia, Sabah Sarawak lagi. Jadi saya masih ingat masa tu kami dihidangkan, terutamanya di bulan puasa, dengan air cincau air cincau. Jadi bergaduh masa tu. Berbalah lah, bukan bertumbuk, tidak. Berbalah sesama budak form 1 ni, yang seorang kata ni cincau. Seorang kata bukan, ni namanya lengkung. Tak, cincau, lengkung, cincau. Kan benda sama. Tempat ni panggil lengkung, tempat ni panggil cincau. Akhirnya, untuk menyelesaikan pertikaian, lalu satu batch juga, panggil dia. Ni awak panggil apa? Cincau ke lengkung? Dia pun tengok, dia kata, oh, ni belda hitam. Belda hitam tu, orang Terengganu atau orang Kelantan panggil belda tak? Belda, agak-agak tu belda. Atau belda, betul tak? Belda hitam. Tak selesai lah. Yang ni nak suruh jawab lengkung. Yang ni nak suruh jawab cincau. Yang seorang jawab, belda hitam tu. Out terus. Lari terus daripada makhraj dia. Tak ada faedah. Budak-budak dah berlah, budak mana ada yang dah balik, ada belum balik. Jadi kalau kita dah dewasa, tak perlu berbalah bab istilah. Yang penting kita faham, oh, tak semua perkara yang tak ada zaman Nabi itu haram kita buat, tidak. Ada perkara-perkara yang tak ada zaman Nabi, haram kita buat, ada yang tidak haram. Apa dalil? Pertama daripada ayat suci Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa rahbaniyatan, asalnya baca dengan tanwin, ataupun nun mati. Tapi sebab lepas tu bertemu dengan ba mati, mati dengan mati tak ada bunyi, maka dihidupkan dengan baris yang ringan, iaitu baris bawah. Nun tu jadi hidup balik. Untuk tujuan bacaannya, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Apa dia rahbaniyah? Iaitu cara hidup kependetaan. Cara hidup yang fokus kepada ibadah. Tidak fokus sangat pada urusan dunia. Itu rahbaniyah. Macam pendeta. Duduk di tempat ibadah saja. Maka cara hidup macam ini, ibtada'uha. Mereka lah yang melakukan bid'ah itu. Siapa mereka? Iaitu orang-orang Nasara. Di kalangan Bani Israel, pengikut Nabi Isa AS. Mereka buat satu cara hidup namanya rahbaniyah. Jadi rahib. Jadi rahib. Ma katabnaha alaihim. Kami, yakni Allah Ta'ala, tidak menetapkan pun cara hidup macam tu kepada mereka, tak. Allah tak suruh pun, kamu nak jadi orang baik, kena hidup sebagai rahib. Fokus ibadah saja, jangan sibuk urusan dunia, tidak. Ma katabnaha alaihim, tidak. Habis kenapa mereka buat benda tu? Illa ibtigha'a ridwanillah. Tak ada tujuan lain
melainkan mereka nak cari ridha Allah. Ada cerita di belakang kisah ini, iaitu pada masa itu pengikut Nabi Isa AS mereka diuji dengan pemerintah yang zalim. Mereka diuji dengan pemerintah penguasa yang bergelumang dengan maksiat. Maka sebahagian daripada pengikut Nabi Isa AS ni, mereka menjalankan kewajipan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Menyuruh dengan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah daripada kemungkaran. Mereka pergi nasihat pada penguasa, ini bercanggah dengan ajaran agama. Tak boleh buat macam ni, ini haram. Malangnya, bukan saja nasihat tidak diterima, yang menasihati dibunuh. Jadi bila berlaku tragedi pembunuhan, pendakwah ini dibunuh, maka yang lain tersepit. Kalau mereka hidup dalam masyarakat, mereka biarkan saja maksiat, sepertinya mereka itu sudah meninggalkan kewajipan amal makruf nahi munkar, macam bersubahat. Tapi kalau mereka hidup dalam masyarakat, mereka mencegah daripada maksiat, kalau ikut track record, nyawa mereka akan melayang. Mereka akan dibunuh. Jadi tersepit. Ya. Agama kena jaga, nyawa pun kena jaga. Kalau kita belajar dalam maqasid syariah, ada 5 perkara yang penting dijaga, iaitu agama, nyawa, akal, nasab keturunan, dan juga harta benda. Kalau kita kaji hukum-hukum syariat, kebanyakannya kita boleh tulis, ini nak jaga agama. Ini misalnya jihad, kan? Ada keluar fatwa jihad. Ya? Nak jaga agama. Dia ikut pariti. Padahal jihad tu bahaya. Boleh menyebabkan nyawa kita terancam. Sebab kita mendedahkan diri kita kepada risiko lebih tinggi, pergi berperang. Tapi oleh kerana agama duduk di atas, maka menjaga nyawa tu dikompromiskan untuk jaga yang lebih penting. Nak jaga akal penting, sebab itu diharamkan minum arak. Kalau minum arak, akal akan terjejas. Tapi kalau dalam keadaan yang tak ada minuman lain, dan orang tu dalam keadaan yang sangat dahaga, kira-kira kalau tak minum boleh meninggal, dibenarkan dia minum arak untuk jaga nyawa. Nyawa tu duduk di atas, dan seterusnya. Begitu. Jadi, apa yang mereka buat? Ini bid'ah yang mereka buat ni. Ibtada'uha. Ibtada' mana buat bid'ah. Ya. Lalu mereka buat bid'ah rahbaniyah. Mereka hidup jauh dari masyarakat, katakan di pinggir gunung, di pinggir hutan, tempat yang secluded, yang jauh pada masyarakat. Mereka fokus kepada ibadah, supaya mereka dapat jaga agama, tak terlibat dengan maksiat, dan mereka dapat jaga nyawa, tak dibunuh oleh pemerintah. Baik. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Apa kaitan? Kaitannya adalah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Lalu selepas dah elok mereka hidup macam tu, mereka tidak lagi memenuhi hak-hak yang sepatutnya ada pada seorang rahib. Mereka dah mula hanyut dengan dunia semula. Okay. Jadi Allah keji mereka. Di hujung ayat Allah label mereka sebagai fasikun, orang-orang fasik. Maka di situlah ulama faham bahawa tidak semua bid'ah itu buruk. Kenapa? Kerana orang ini buat bid'ah, Allah tak keji. Allah keji mereka bila mereka meninggalkan bid'ah itu. Jelas menunjukkan bahawa benda baik. Logiknya mudah je. Ya. Kalau satu orang tu buat benda yang baik, kemudian dia meninggalkan, dia dipuji atau dikeji? Dulu dia rajin ke masjid, dia rajin ke surau, berjemaah, bergaul dengan masyarakat, bagi sedekah itu ini. Tiba-tiba dia dapat satu jawatan besar, jadi orang kaya, dah tak ke masjid surau, dah tak semayang, dah sombong dengan masyarakat, dah tak nak bagi sedekah. Dia dipuji atau dikeji? Jelas dikeji. Sebab yang ditinggalkan itu perbuatan baik. Berbeza kalau misalnya dia dulu suka minum arak, suka berjudi, suka pukul orang, ya itu inilah perbuatan-perbuatan itu, tiba-tiba berlaku satu perkara, dia insaf. Dia dah tak berjudi lagi, dah tak minum arak lagi. Dia dipuji atau dikeji? Dipuji. Sebab dia tinggalkan benda buruk. Jadi bila Allah keji orang-orang Nasara kerana meninggalkan rahbaniyah,
Setelah mereka dah hidup sebagai rahib, mereka tinggalkan, Allah keji, berarti hidup sebagai rahib itu baik. Sedangkan nas Quran sendiri mengatakan itu adalah bid'ah. Wa rahbaniyah tadi tada'uha, rahbaniyah yang mereka buat bid'ah itu. Maka difahami daripada ayat Al-Quran ini, sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, dalam poin yang ke-6 daripada apa yang boleh difahami daripada ayat ini, Imam Qurtubi mengatakan ayat ini menunjukkan bahawa setiap perkara baharu namanya bid'ah. Hadhil ayat tu tadullu ala anna kulla muhdatsatin bid'atun. Sebab tak kisah baik ke buruk, Allah istilahkan bid'ah sebab benda itu baru. Wa yanbaghi liman yubdi'a khairan ayyaduma alaihi. Maka sayugialah bagi orang yang membuat satu bid'ah yang baik, dia hendaklah mengekali melakukannya. Sebab bila dia tinggal, Allah keji. Maka difahami daripada Al-Quran ini, ada perkara bid'ah yang baik. Kenapa jadi baik? Kerana pada masa itu, itulah cara untuk menyelamatkan agama dan juga nyawa. Walaupun tidak ditetapkan demikian, tapi itu wasilah yang boleh mencapai apa yang disuruh, iaitu jaga agama dan jaga nyawa. Ini dalil. Kalau orang kata ulama saja-saja letak bid'ah hasanah, tidak. Ini salah satu dalil. Dalil yang kedua, saya skip dulu ya, yang kedua ni sebab dia lebih kepada asal perbuatan atau perkataan sahabat. Kita lompat kepada hadis yang ketiga muka 14, iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibtada'a dalalatan la yardaha Allah wa la rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu zalika min auzarihim syai'. Hadis ni sangat menarik ya. Kenapa? Kerana hadis yang sama dijadikan dalil, sama juga dengan hadis yang keempat nanti. Dijadikan dalil oleh orang yang menerima bid'ah hasanah, dan orang yang menolak bid'ah hasanah pun mereka merujuk hadis yang sama, tapi beza faham. Man di sini man syartiyah, maksudnya syarat, barang siapa ibtada'a, melakukan bid'ah, dalalatan, yang sesat. Diterangkan lagi yang sesat dia macam mana? La yardaha Allah wa la rasuluhu, Allah dan Rasul tak redha dengan bid'ah tu. Maka jawab daripada syarat tadi, jawab kepada barang siapa tadi. Sebab kalau barang siapa, dia kena ada jawab. Kan, kalau orang kata siapa tu? Habislah ayat dia. Ayat tu dah komplit. Siapa yang datang tu? Habislah ayat. Tapi kalau ayat tu cakap barang siapa yang datang tadi, lepas tu dia berhenti. Kita tunggu. Ini barang siapa yang datang tadi, apa dia? Kan tak habis ayat tu. Sebab dia barang siapa. Maka ada jawab dia. Barang siapa yang adakan bid'ah yang sesat, yang Allah dan Rasul tidak redha dengan bid'ah itu, maka jawabnya adalah, maka baginya ataupun ke atasnya sama dosa orang yang melakukannya, tidak berkurang daripada dosa mereka sedikit pun. Hati-hati ya. Bila kita nak jadi pioneer, bila kita jadi perintis kepada sesuatu, pastikan yang kita rintis itu baik. Kerana kalau yang kita jadi pioneer itu benda buruk, lalu orang lain tiru, orang lain seronok pula dengan bid'ah yang kita buat tu. Bukan sahaja kita dapat dosa masa kita buat benda tu, bila orang lain buat pun kita dapat dosa sebagai perintis. Kalau dalam perniagaan dia ada istilah first mover advantage. Orang yang mula-mula buat benda tu dia ada advantage. Yang ni tidak. Ni first mover disadvantage. Oleh kerana dia mula buat, dahlah dia, masa dia buat tu dia dah berdosa. Masa orang lain tiru perbuatan dia pun dia berdosa lagi. Oh, jadi orang yang tiru tu untunglah. Sebab orang yang mula-mula tanggung dosa dia. Tak. La yang khususadzalika min auzarihim syai'. Tapi orang yang tiru tu tak kurang berdosa dia. Orang yang tiru dapat dosa penuh 100%. Tapi orang yang mula-mula pioneer tu, dosa dia dapat penuh, dosa orang yang tiru pun dapat dekat dia juga. Jadi dia berkali ganda. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Ini cerita bid'ah sayyi'ah dalalah ni. Kaitannya adalah dengan kita memahami teknik memahami nas, ada yang namanya mantuk,
ada yang namanya mafhum. Ya. Mantuk tu yang disebutlah. Bahasa siapa yang melakukan bid'ah yang sesat begini. Mafhum ada yang difahami. Ya, ada yang expressly mentioned, itu namanya mantuk, dituturkan. Ada yang impliedly understood, itu namanya mafhum, difahami. Mafhum pula ada dua jenis. Satu namanya mafhum muwafaqah, difahami selari dengan apa yang disebut. Dan ada kalanya mafhum itu adalah mafhum yang mukhalafah, difahami secara berbeza dengan apa yang disebut. Untuk mudah faham, saya bagi contoh. Katakanlah selepas solat, imam buat announcement. Ya. Imam kata kepada para jemaah yang berusia tidak lebih dari 40 tahun, tolong tunggu sebentar di surau. Satu pengumuman yang imam buat, ya. Kepada jemaah yang berusia tak lebih 40 tahun, tolong tunggu dalam surau. Tiba-tiba lepas tu datang seorang jemaah, umur dia 60 tahun. Dia tanya, ni maaf, imam, saya nak tanya, saya ni umur dah 60, nak kena tunggu ke tidak? Dia tanya macam itu. Jadi imam kata, tadi kan saya dah buat pengumuman. Jadi jawab jemaah tadi, ialah imam cakap, siapa yang tak lebih 40 sila tunggu. Yang lebih 40 imam tak cakap pun kena tunggu ke tak kena tunggu. Yang saya tanya. Tentulah imam akan terfikirlah, faham lagi. Kalau saya dah sebut yang tak lebih 40 tunggu, tak payahlah saya sebut lagi. Fahamlah, mana sebaliknya yang kurang yang dah lebih 40 tak payahlah tunggu. Itu maksudnya mafhum mukhalafah. Ya, impliedly understood tapi secara yang terbalik daripada yang disebut. Yang disebut yang tak lebih 40 tunggu. Yang dipaham kalau dah lebih 40 tak payah tunggu. Boleh nampak ya konsep mafhum mukhalafah. Jadi yang disebut dalam hadis, barang siapa yang mengadakan satu bid'ah yang sesat, ya Allah dan Rasul tak redha, dapat dosa, maka yang difahami adalah kalau yang dibuat itu adalah perkara yang tidak sesat, ya Allah dan Rasul redha, maka dia dapat pahala. Soalan, macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu kata Allah dan Rasul redha? Sebab benda itu baru kan. Kalau benda itu memang Nabi buat, Nabi anjurkan, itu jelas, tak ada masalah. Ini masalahnya benda baru, macam sambut maulid. Kita buat ceramah Maulidur Rasul, kita buat jamuan sempena Maulidur Rasul, kita buat lagi apa, salawat, qasidah sempena Maulidur Rasul, perarakan lagi sempena Maulidur Rasul. Itu kan tak ada zaman Nabi. So macam mana nak tahu kata Allah dan Rasul redha atau tidak? Merujuk kepada dalil. Ini kerja ulama. Maka ulama akan tengok, ada tak di sana dalil yang menyokong. Kalau kita buat ceramah Maulidur Rasul, konsep menyambut Maulidur Rasul itu sendiri, ada tak sandaran? Ada. Iaitu Nabi SAW ketika baginda ditanya, kenapakah baginda itu rajin berpuasa pada hari Isnin? Nabi SAW menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Itulah hari yang saya dilahirkan dan hari saya terima wahyu. Maka saya puasa setiap hari Isnin. Menunjukkan bahawa konsep meraihkan hari lahir itu Nabi buat. Baik, selesai. Kalau puasa hari Isnin tak ada pertikaian. Ya. Itu sepakat. Bagus. Habis ceramah sempena Maulidur Rasul Nabi tak buat apa? Tak ada pula Nabi kata setiap Isnin ceramah kerana hari itulah saya dilahirkan, tak ada. Ya. Maka disitulah datang dalil umum. Konsep ceramah Maulid kebanyakannya adalah tazkirah, peringatan. Kita dah tahu kisah Nabi SAW berdakwah ke Taif, dibaling batu oleh penduduk Taif, baginda berdarah sampai ke kaki. Instead of baginda mendoakan kehancuran, baginda mendoakan hidayah. Ini ingatkan pada, aku baru sedikit orang kata aku dah marah-marah. Nabi dulu dibaling batu masih sanggup doakan hidayah. Itu kan namanya tazkirah. Maka itu kan sebahagian daripada agama. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, itu memberi manfaat pada orang mukmin. Kalau jamu makan, itu daripada agama. Nabi SAW bersabda, at'imu ta'am, hendaklah kamu jamu makan. Kalau selawat, memang dalam hadis dalam Quran sebut. Dalam Quran misalnya Allah berfirman, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi,
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, hendaklah salawat dan salam ke atas Nabi. Bila? Ya, kerana maulid boleh. Tak maulid pun digalakkan salawat. Jadi, ini semua menunjukkan kebolehan perkara-perkara yang baharu tadi kerana disokong oleh dalil secara umum. Kalau berarak, hukum asalnya harus. Ya. Berarak tu berjalan kaki ramai-ramai. Berjalan ramai-ramai berarak. Atau sorang-sorang pergi berarak. Tak kan? Cuma berarak jalan ramai-ramai. Boleh jalan ramai-ramai. Tapi boleh berubahlah hukum dia. Macam perakan LGBT. Itu haram. Pakai spender je. Berarak nak sokong LGBT. Haram. Tapi berarak semata-mata nak menzahirkan kegembiraan dengan perkahwinan. Boleh. Berarak nak menzahirkan kegembiraan anak masuk jawi berkhitan. Boleh. Berarak menzahirkan kegembiraan mengingati hari kelahiran Nabi SAW. Ya boleh. Syarat tidak melanggar syarak. Kalau dedah aurat masa berarak, haram. Kerana mendedahkan aurat tadi bercanggah dengan syarak. Jadi difahami daripada hadis ini dan hadis selepasnya. Yang ni yang saya kata tadi. Yang tolak bid'ah hasanah pun bersandar kepada hadis ini. Yang terima bid'ah hasanah pun bersandar kepada hadis ini. Iaitu di muka surat 12, muka surat 15, sabda Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Yang tolak bid'ah hasanah saya perasan kadang-kadang diterjemah tak habis. Diterjemah macam mana? Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama kami, maka ianya tertolak. Diterjemah macam mana ya? Barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan agama kami, maka perkara itu tertolak. Ini dia dah skip satu frasa yang penting, iaitu ma laysa minhu. Dia tak terjemah. Kalau diterjemahkan secara penuh, dia akan jadi barang siapa yang mengadakan satu perkara baru dalam urusan kami, yang ini urusan agama, apa yang bukan dari agama, maka yang demikian itu tertolak. Ma laysa minhu itulah yang menentukan. Bila berlaku satu perkara baru, ulama kena tengok, perkara baru ni daripada agama ke bukan. Kalau daripada agama, diterima. Mafhum mukhalafahnya begitu. Impliedly understood, kalau yang bukan daripada agama tertolak, berarti yang kalau dari agama diterima. Macam kes maulid tadi. Mengingati hari kelahiran Nabi SAW, itu dari agama. Menjamu makan dari agama. Tazkirah dari agama. Salawat dari agama. Maka dibolehkan. Baik. Barulah kita pergi kepada hadis seterusnya. Di muka surat 17. Ya inilah yang kata para ulama mengkhususkan, menyempitkan kullu bid'atin dalalah, kalau zahirnya makna semua. Setiap perkara bid'ah sesat. Tapi bukan satu hadis terus ulama keluarkan kefahaman, tidak. Banyak hadis ulama kira, timbang, tengok, barulah keluarkan satu-satu kesimpulan. Maka ini hadis menyempitkan kullu dengan makna sebahagian. Kerana Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu sunnah yang baik. Sunnah di sini makna jalan. Falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Dan dapat juga pahala orang yang tiru perkara itu selepas daripada dia, tidak berkurang pahala mereka sedikit pun. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mengadakan dalam Islam itu satu sunnah, satu jalan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia menanggung dosanya. Lagi, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang tiru. Min ba'dihi, lepas daripada dia dah meninggal sekalipun ada orang tiru lagi, dapat dosa. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai', tapi tak berkuranglah dosa orang yang buat tu, penuh juga. Tapi kamu sebagai pelopor, perintis, kamu dapat dosa lebih. Baik. Apa kaitan dengan bid'ah hasanah? Kan sanna fi Islam sunnah, di sini maksud tariqah, jalan. Siapa yang mengadakan, sanna makna mengadakan. Sunnah di sini maknanya jalan. Ada orang bangkang, dia kata tak betul Ustaz, hadis ni menunjukkan sunnah Nabi. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, tak mungkin sunnah di sini dengan makna sunnah Nabi.
Sebab kalau sunnah Nabi mana ada yang buruk. Dalam hadis kan sebut man sanna fi Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang buat dalam Islam satu sunnah yang baik. Kemudian sambung lagi, wa man sanna fi Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam ni satu sunnah yang buruk. Kalau kamu kata sunnah dalam hadis ni mana sunnah Nabi, seolah-olah sunnah Nabi pun ada yang buruk. Adakah sunnah Nabi yang buruk? Kan tidak ada. Maka sunnah dalam hadis ni sunnah dari segi bahasa, iaitu at-tariqah, jalan. Barang siapa yang mengadakan jalan yang baik dapat pahala dan pahala orang yang tiru. Dan siapa yang buat jalan yang buruk dapat dosa dan dosa orang yang tiru. Isyak pukul berapa? Dah. Isyak dah. Okay. Dah. Jadi dah masuk waktu isyak. Kita berhenti dulu. InsyaAllah kita sambung lagi dengan dalil yang kita skip tadi. Dalil daripada asal sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nataqaddu min syamsika abadan abada. Allahumma kulna min dzulil ma'siyati ila 'azzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.